Ahli Parlimen Pakatan Rakyat Wilayah Persekutuan hari ini turun bersama penduduk Ceras dan Sungai Besi membantah sistem baru pembayaran letak kereta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Selain mahal, penduduk juga mendakwa ianya menyusahkan mereka dan turut menjejaskan pendapatan para peniaga kerana ianya bersifat tidak mesra pengguna. Jadi kami sekarang berharap Datuk Bandar akan memanggil ahli-ahli Parlimen untuk menerangkan bagaimana pensatuan ini dijalankan. Apakah tujuannya? Apakah hasil ataupun kebaikan yang diberikan kepada masyarakat di sini? Siapa yang mendapat untungnya? Dan adakah masyarakat di sini mendapat keuntungan atau kebaikan daripada usaha-usaha ini? Menjejaskan peniaga-peniaga di sini. Kita pun tahu sekarang ini dengan kenaikan harga minyak dan kenaikan harga barang, dengan adanya implementasi pelaksanaan parking meter ini menyebabkan perbelanjaan rakyat lagi semakin meningkat. Rakyat terpaksa membayar lebih. Dan ini saya selalu sebutkan, jangan tambah luka, jangan tambah garam ke atas luka rakyat. Sebab rakyat sudah luka dengan kenaikan harga barang. Jadi saya harap ini adalah suara yang patut didengar oleh Datuk Bandar dan juga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Satu memorandum oleh penduduk Bandar Tun Razak turut diserahkan kepada ahli parlimennya bagi memanjangkan permasalahan ini kepada DBKL. Hadir bersama ahli Parlimen Seputih Teresa Kok, Parlimen Lembah Pantai Nurul Izzah, Parlimen Kepung Tan Seng Giau, Parlimen Batu Tian Chua dan lain-lain.